Malas gila kelas 100 library ni. Aduh, lah apa pula? Ni, cikgu mana lagi kalau nak buat kelas library? Cikgu hak tu. Ya. Tak nak. Jom lah, main. Bagi. Jom. Betul tu. Memanglah. Apa lah. Okey. Ajak boy. Apa benda ni? Di kualifikasi apa nak? Main phone lagi best. Itulah. Hari ni rumah cikgu banjir. Yo. Nak beli lapis biru kan? Biar. Baik kita tengok ni daripada kita belajar lah. Mesti seronok. Kita yang mengaji apa? Aduh, cikgu datang pula. Aduh, cikgu tu mai. Aduh. Assalamualaikum kelas. Nak belajar ni. Beri. Okey, hari ni dah macam kat depan ni kita dah nak belajar pasal dekolonisasi ilmu. Okey kelas, kali ni tajuk kita ialah dekolonisasi ilmu dan tajuk kecil kita ialah khazanah pemikiran tempatan. Okey, dalam khazanah pemikiran tempatan ni kita akan belajar pasal pantun, adat istiadat serta sejarah tokoh-tokoh lama. Pantun zaman sekarang bila pakai benda ni? Entahnya. Ilmu kampung ni kita dah zaman lah. Mana ada orang nak belajar lagi? Simpan dulu phone tu, fokus pada kelas Cikgu ni dah tak okey, siapa dengar? Dengar. Rekod je lah cikgu ni biar viral. Rekod dah. Dia viral dah. Rekod. Ini bukan lapuk. Ilmu tempatan ni mengajar kita membaca tentang dunia dan bukan sekadar fakta. Bukan lapuk. Ilmu tempatan ni bukan lapuk. Jap, tengok budak video Hussein dulu. Macam kenal ada cikgu dulu. Weh, tengok video Hussein dulu. Tengok TikTok. TikTok. Aku send tu. Macam kenal ada cikgu dulu. Ya, dah send. Weh, viralkan. Maki dia. Ambil ni. Itu pula mana satu lagi weh. Cikgu ambil Asal dia macam tu memang patut tadi. Dah lama ada cikgu ni. Ni lah masa kita weh. Jom. Ya. Betul, dia ada aku dah informasi kat cikgu ni. Mungkin kita yang faham apa yang kita akan baca. Jadi balik komunikasi ni. Kita cek juga ni. Jadi aku faham. Hello, cikgu. Hello, ya cikgu. Boleh bercakap dengan cikgu sekarang? Boleh. Cikgu Amir, saya dah lihat video tu viral. Boleh cikgu jelaskan? Saya tak marah mereka. Cuma saya nak mereka faham nilai ilmu sendiri. Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada nak bincang sikit dengan Cikgu Amir yang pasal viral hari tu. Hari ni kita tak nak hukum siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi kita nak kamu semua faham tentang adab dan
ilmu tempatan yang semakin kurang. Dekolonisasi ilmu ni bukanlah kita buang ilmu barat dalam kehidupan kita, tetapi janganlah sampai kita lupa tentang asal-usul ilmu kita sendiri. Saya post video tu sebab saya rasa bosan. Tak faham lah kenapa belajar benda lama ni penting. Pantun dulu kita gunakan dia untuk orang kata sebagai alat diplomasi. Lepas tu untuk bermesyuarah tentang keadilan. Okay, semua ni ada logiknya. Ilmu tempatan bukan main-main. Kita kena hargai sendiri dulu, baru orang lain. Okay, semua. Jadi hari ni saya nak minta korang semua buat satu poster. Terus semua orang buat satu poster. Gunakan kejadian viral ni dan gunakan apa yang kamu faham tentang pengajaran daripada benda ni. So, korang semua bincangkan, fikirkan dan buat satu poster. Boleh? Boleh, cikgu. Sekian itu saja daripada kami. Dekolonisasi ilmu ni bukan sahaja untuk mengurangkan itu, tetapi kita cuba menggabungkan kedua-dua asal dia. Janganlah kita melupakan asal-usul kita dan juga jasa moyang kita. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kelas. Jadi setelah buat pembentangan ni, kita dah faham kan apa itu kepentingan ilmu asal-usul kita, ilmu nenek moyang kita. Jadi kita bukanlah nak buang ilmu barat semata-mata kan. Tapi kita cuma tak naklah sampai kita terlupa, kita terleka dengan nilai ilmu bahasa kita sendiri. Okay, thank you kelas. Cikgu, kami minta maaf sebab dulu tak faham. Tak apa. Tapi sekarang kami dah nampak nilai sebenar ilmu tempatan. Baguslah kalau macam tu. Ya, betul. Semua benda yang kita hina dulu berguna dan relevan pada masa sekarang. Kan? Maaf, cikgu. Jadi tak apa. Jadi korang dah faham kan betapa pentingnya dan betapa bernilainya ilmu asal kita. Okay, jadi saya harap sangat korang semua akan menjadi insan yang lebih baik di masa akan datang. Terima kasih, cikgu. Okay? Cikgu. Ilmu takkan hidup tanpa adab. Bila kita hargai akal sendiri, ilmu akan menjadi kuat dan bermakna. Untuk maju ke hadapan, kita tidak perlu buang akal. Kita cuma perlu menyiramnya semula.